Bila Allah dah cerita pasal diorang tak nak dengar Rasul, diorang diseksa oleh Allah, kemudian orang terdahulu, seperti mana orang terdahulu diseksa. Sekarang ni saya nak cerita pasal ayat ni, dah masuk pasal 3. Apa ni, sekilo pun boleh ni, 1 kilometer pun boleh. Ayatullah. Tanda-tanda kebesaran Allah untuk kau berfikir. Sebab apa ayat ni datang? Sebab bila dia cerita pasal orang tak percaya Rasul, diseksa, hidup dalam kubur diseksa, kan? Dalam kubur diseksa, hidup tak tenteram atas dunia akhirat diseksa seperti kaum yang terdahulu dan sebagainya. Allah cerita pasal wa ayatul lahum, dan ayat kebesaran Allah yang patut diorang perhatikan. Bukan setakat diorang, siapa yang kena perhatikan? Kita pembaca ni, kita yang baca Quran ni kena perhatikan juga. Bukan ayat tu guna lahum. Lahum mereka je lah ustaz, bukan kita. Tak. Kaedah menyebut apa? Al-ibratu bi umumi al-fasda bi khususi sabab. Pengajaran Quran diambil berdasarkan keumuman lafaz dan bukannya sebab yang khusus. Bukan kalau ayat tu turun kepada sahabat, bukan satu sahabat saja, bahkan untuk kita. Ayat Allah yang patut diorang perhatikan untuk nak jadi diorang percaya pada Allah dan Rasul. Pertamanya pasal apa? Ayatul lahum al-ardul maitatu ahyaina. Pasal bumi dan tanaman. Bumi kita bijak. Apa? Ahyaina wa akhrajna min habban faminhu ya'kulun. Bumi yang mati, bumi yang tandus dan tanaman yang hidup. So ulama ada bahaskan, bumi tandus ni kematian, tanaman yang subur adalah kehidupan. So dia relate dengan ayat sebelum tentang kehidupan dan kematian. Pasal kematian orang yang kena bunuh tadi, penduduk kampung. So Allah SWT nak relatekan pasal kematian dan kehidupan ni seperti mana bumi tandus yang mewakili kematian, tanaman yang subur yang mewakili kehidupan. Dan Allah SWT nak relatekan pasal orang yang tak mengikuti perjuangan Rasul bagaikan bumi yang tandus, tak ada apa faedah pun pada dia. Orang kalau tak ikut perjuangan Rasul, tak tahu hadis Nabi, apa faedah yang boleh dapat daripada dia? Dia akan cerita petua-petua je lah. Kalau orang yang tahu hadis Nabi, kau berkawan dengan dia, kau tanya dia tentang hadis Nabi, paling kau nak sebut apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagaikan tanaman yang subur. Bila orang tu adanya perjuangan Rasul dengan membawa hadis-hadis Nabi sebagai pelajaran hidup dia, dan juga wahyu Allah sebagai pelajaran hidup dia, berkawan dengan orang macam ni, duduk dengan orang macam ni, yang kalau dia sebut ya, Allah akan sebut dalam Quran surah sekian, Nabi SAW sebut dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah, daripada riwayat Muslim. Orang macam ni, orang tu yang menghidupkan agama bagaikan bumi yang, tanaman yang subur. Dia relate pada membantu perjuangan Rasul. Orang yang tak bantu perjuangan Rasul dengan bawa benda-benda bid'ah, bawa benda-benda yang tidak disebut oleh Rasul, bawa ada di palsu, mereka ni tak boleh. Bagai bumi yang tandus, tak ada harap apa pun. Kalau letaklah apa biji benih pun tak tumbuh apa-apa tumbuhan pun, tak boleh nak diharapkan. So ni, bumi tandus, tanaman yang subur. Ni. Lepas tu dia sebut apa? Kemudian sambungan lagi, masih lama bumi tanaman subur sama lagi. Allah sebut apa? Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilu aydihim afala yashkurun. Nampak? Skip. Ha? 34. Betul dah, 34. Kami jadikan apa? Bumi kebun. Kebun-kebun. Nakhil tu apa?
kurma. Okey. Nakhil memanglah kurma. Yang kelapa sawit pun orang panggil nakhlah juga. Sebab kurma dengan bak kata P6 kurma kan tak jauh. Kurma dengan kelapa sawit kan tak jauh. Palm oil. Palm oil ya dia panggil. Bukan palm oil, palm tree. So kalau Arab bolehlah kita kaitkan dengan kurma. Malaysia kaitkan dengan kelapa sawit. Lagi-lagi kat Johor kebun sawit. So ayat ni kena dengan belah Johor. Sebab nakhil ni palm trees. Kurma adalah di antara keluarga palm trees. Sama juga dengan kelapa sawit, palm trees. So kalau saya nak tadabbur ayat ni, saya akan sebut kelapa sawit. Kan kau mesti nampak kebun kelapa sawit kau menumbuhkan untuk berikan minyak kepada kita. Yang kalian lakukan dengan tangan kalian, bekerja dengan. So dekat sini ada satu tadabbur dia, bekerja dengan usaha sendiri. Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Wallazi nafsun biyadihi. Nabi sumpah dengan demi Tuhan. Demi Tuhan yang mana diri aku berada pada kekuasaannya. Wallazi nafsun biyadihi li an ya'khuza ahadakum. Seorang itu mengambil tali fayuhtata. Ambil tali diikat kayu api fayahmilu ala zahri. Dia ambil dia ambil tali, dia ikat kayu api, dia letak atas bahu dia, lebih baik pada dia daripada khairul lahu min ayas alan nas. Lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia lain. Ambil tali, ikat kayu api, letak atas belakang. Lebih baik, Nabi kata. Dan Nabi sebenarnya ikut usul dalam agama ni. Hadis-hadis banyak melarang kita meminta-minta kepada manusia. Itu sebab disyariatkan apa? Faraid. Disebab syariat faraid. Nabi datang ziarah sahabat tu. Kemudian sahabat tu Allah bagi rahmat pada dia ni panjang umur. Dia ni panjang umur. Tapi masa Nabi datang dia sakit tu, dia cerita pasal keluarga dia. Dan Nabi pun sebut, dia cerita pasal wasiat kat situ. Dan wasiat dia sebut pasal 1/3. 1/3 wasiat. Tapi 1/3 wasiat tu pun Nabi dah kata apa? Lebih. Itu sebab Umar ni nak jaga buat 1/3, dia buat 1/6. Dia wasiat, dia fatwakan 1/6 supaya dia takut. Dia berfikiran 1/3 tu dah Nabi dah anggap lebih lah. So 1/6 selamat lah. So itu cara sahabat berfikir lah. So point yang saya sebut situ, Nabi SAW sebut dalam hadis tu, engkau membiarkan li'an taturka, engkau membiarkan ahli keluarga engkau agniya, dalam keadaan cukup. Bukan kaya tau hadis tu, agniya. Ghani ni bukan kaya. Kalau kaya ar-rasad. Ghaniyun cukup. Bukan cukup-cukup. Cukup-cukup lain. Cukup-cukup ni tak ada lebih. Bukan mencukupi. Kalau lebih pun adalah lebihnya, tapi tak banyak macam itulah. Tak salah. Kita kena beza di antara terjemah dan juga konteks. Dia ada satu bentuk konteks, satu bentuk terjemah. Kalau kita nak cerita dari sudut terjemah, ghaniyun kaya, ya betul, tak ada masalah. Tapi kita cerita dalam konteks perubahan lafaz. Itu sebab bahasa Arab ada membezakan di antara satu lafaz ke satu lafaz. Okey? Kaya yang banyak berlebih ada nama dia, kaya yang cukup. Tapi kita Melayu tak panggil orang yang cukup-cukup ni kaya. Kan? Dia bukannya cukup-cukup ni cukup-cukup makan. Tak ada lebih. Dia ni kalau kata B40 tu 20 tu macam itulah. Tapi sebut kau tinggal keluarga kau dalam keadaan cukup. Mencukupi keperluan dia,
min ay yatakaffafun nas, daripada dia yatakaffaf. Yatakaffaf asal daripada perkataan kaf. Kaf ni apa? Tapak tangan. Meminta kan guna tapak tangan. Nabi guna perkataan daripada dia menggunakan tapak tangan meminta-minta kepada orang, daripada kau tinggalkan dia miskin papa gedana. Lebih baik kau tinggalkan ahli keluarga kau dalam keadaan kaya. Tapi ada orang zaman sekarang punya pemikiran, anak kau dia cari harta sendiri lah. Dia sendiri anak jantan, dia sendiri cari kerja, dia sendiri cari duit sendiri. Itu betul juga. Kita tak halahkan kalau orang tu nak berfikiran macam itu, kan? Tapi zaman dan keadaan mencabar macam ni, yalah, kita sebagai mak ayah, apa salahnya kalau kita nak membantu, boleh juga kan nak membantu dia. Semua dia berdikari, ya betul berdikari. Maksud hadis tu adalah pasal adil dalam pembahagian harta warisan, supaya dia tak meminta-minta orang. Itu sebab diberikan lebih kepada yang si lelaki, sebab lelaki tu dia bukan setakat nak kena berbahagi dengan waris yang lain, dia ada ahli keluarga yang dia kena cari makan. Dia sebagai provider kepada keluarga dia untuk dia nak. So seandainya ada adik-beradik dia yang kematian suami, dia lah pertama orang bertanggungjawab nak kena. Bukan suami dia punya side tu waris. Tak, adik-beradik pun. Adik-beradik antara yang waris yang bertanggungjawab untuk dia. Adik-beradik dia pun kena bertanggungjawab atas adik dia yang kematian suami. So dia ada banyak. Tu sebab dia berikan lebih pada dia, sebab dia ada banyak ni. Dia ada banyak tanggungjawab lagi. Kalau belah tapi kalau belah Negeri Sembilan, tapi apa dia panggil tu? Pati. Tapi alasan dia orang yang saya dengar lah. Tahu tak alasan adat pati? Adat pati ni alasan dia sebab dia kata orang lelaki, sebab orang lelaki dia campak mana pun boleh cari makan. Orang perempuan ni dia duduk, yelah, dia terbatas pergerakan dia dan sebagainya. So sebab dia diberikan lebih kepada. Tapi ada lagi ke orang pakai adat berpati? Saya tak tahulah. Ada lagi diorang kalau ikut adat berpati, kahwin lain-lain suku pun dah kena korban kebau dah, sebagai denda kepada kahwin lain suku. Siapa? Berpati? Itu sebab dia menamakan siapa? Menamakan pentadbir harta tu. Kebanyakan orang ingat yang penama tu pula dah. Kelakar tu. Dia ingat yang menamakan tu pula dapat semua kat dia. Dia pentadbir. Cuma sekarang dah senang lah. Dia melantik pihak ketiga. Konsultan lah. Konsultan dilantik sebagai pihak pentadbir. Tu yang kita dengar sekarang dia panggil apa tu? Syarikat apa tu? Wasiat Syah, apa lagi? Salihin Trustee apa semua. Itulah pihak ketiga. Third parties yang kita lantik. Diorang ni lebih senang. Sebab apa? Dia ada akses kepada peguam. Dia ada akses yang senang. Dia nak, tak adalah kita nak kena turun naik. Macam saya dulu, saya urus sendiri. Macam nak mati kena turun naik pejabat peguam tu. Sampai naik bosan pergi jumpa peguam tu. Turun naik jumpa peguam apa semua, pergi bank apa semua. Jadi diorang ni, tapi bayaran bulanan dia mahal juga tu. Untuk orang yang ada banyak harta, macam doktor tak apalah. Orang yang banyak harta sesuai lah. Kalau ada harta dia ada juta-juta, memang sesuai pakai third parties. Dia lantik third parties sebagai pentadbir. Kalau kita ni yang tak berharta sangat ni, nak bayar bulanan ni tu, dia adalah dia punya apa, wasiat dan sebagainya. Cuma kita nak sebutnya pasal makan dengan apa? Tangan sendiri, usaha sendiri, daripada meminta-minta orang lain. Itu sebab Allah sabitkan kat situ apa? Kalian buat kerja dengan tangan kalian sendiri. Kemudian dia cerita pasal apa? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Tanaman lagi. Tanaman yang subur berlaku dengan apa dia? Setiap yang berpasangan itu memberikan kehidupan. Setiap yang berpasangan itu memberikan kehidupan. Tapi adakah semua yang berpasangan itu memberikan kehidupan? Tak juga. Ada makhluk Allah yang tak memerlukan pasangan, tapi dia boleh kita panggil apa?
Dia boleh berkembang biak. Bukan lah. Ha? Bukan. Ada yang tak melakukan persenyawaan boleh. So ada binatang macam itu. Ayam. Ayam. Ayam kena ada betina. Oh, telur dia tak ada betina. Ya betul. Ayam boleh berlaku. Dia bertelur tanpa ada betina. Dia telur saja, tak tahu mana datang. Dia boleh berlaku ayam. Okey. Tapi telur tu tak boleh nak jadi anak. Tak ada betul. Kalau orang kampung tahulah. Kadang-kadang tiba-tiba je dia bertelur. Tak tahu mana datang jantan, tak tahu dia bertelur, boleh berlaku. So, ada juga binatang yang macam tu. So ayat ni beritahu kepada kita. Okey, dia belum habis ayat ni lagi. Dia masuk dalam bumi dan tanaman. Dan juga kehidupan. Wa ayatul lahum lagi. Ini ayat-ayat Allah kedua. Malam dan siang. Ini semua untuk kita perhatikan. Malam dan siang. Apa disebut situ? La yastahu minhu nahar fa izahum muslimun. Di mana mereka berada dalam kegelapan malam. Allah cerita pasal waktu malam. Kalau kita baca hadis dan juga Al-Quran, apa yang saya baca? Waktu malam adalah waktu yang lebih berkat berbanding waktu siang. Waktu malam lebih berkat. Kalau dalam Quran kita tengok, ya Allah sebut pasal waktu malam. Di antara waktu malam ni, Allah akan akhirkan dengan perkataan la ayatil liqaumin yaqilun, la ayatil liulil albab. Dia adalah kejadian yang orang-orang yang menggunakan akalnya. Berfikir dengan menggunakan akalnya. Orang yang bijak akan berfikir pasal kejadian malam. Dan juga waktu malam adalah batasan waktu-waktu ibadat. Contohnya puasa. Uhilla lakum la tasyamu rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fatabalakum afaakum. Ayat tu lah. Waktu malam asalnya dulu puasa. Dulu puasa kalau kita baca dalam hadis, malam tak boleh bersama. Kan ada seorang sahabat tu, kalau dah tertidur dulu dalam hadis tu, siapa dah tertidur, tertidur adalah tertidur dia dah tak boleh makan dah lepas tu. Tertidur. Ada bagi isyak. Dia waktu isyak tu dah tertidur. Lepas tu dia tak berbuka. Bagaimana orang tu dah tertidur? Kalau lepas dia bangun tidur, dia dah kena puasa dah terus. Awal-awal dia disyariatkan di Madinah. Masa awal-awal sebelum puasa ni turunnya ayat bulan Ramadan. Dulu puasa bukan pada bulan Ramadan. Ayat tentang puasa bulan Ramadan lah pada ayat tadi syahrul Ramadan al-unzila fil Quran hudan. Itu baru ayat tentang puasa Ramadan. Sebelum puasa pada bulan Ramadan, diorang berpuasa hari putih 3 hari pada setiap bulan, tapi tak semestinya 13, 14, 15. Ada riwayat sebut 13, 14, 15, ada riwayat kata, ada mazhab kata tak kisah asalkan 3 days. Berturut tak berturut, asalkan 3 hari dalam mana-mana bulan. Dalam mana-mana bulan. 3 hari sebelum datangnya syariat puasa bulan Ramadan. Dan juga diorang berpuasa 10 Muharram, hari Allah menolong kaum Nabi Musa. Okey, itu mula-mula tu puasa. Pembatasan ni adalah pada waktu tidur. Kau tertidur dan juga malam tak boleh bersama. Kemudian datang ayat Quran. Dihalalkan bagi kamu pada waktu bulan berpuasa kamu bersama dengan isteri dan suami kamu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kamu. Kemudian malam pun baru sebab Allah memahami kehendak biologi manusia. Sebab kalau dah tak ada benda tu dalam sebulan, apa terbalik katil lu. Kalau memang benda tu keperluan biologi, kalau tak ada benda tu susah gitu. Sebab itu adalah keperluan yang perlu dipenuhi. Okey. Kita panggil tu. Dia sebut pasal daripada cerita pasal tanaman. Ini ayat-ayat ni semua kita kena malam dan siang. Waktu malam lagi apa? Pembatasan waktu ibadat. Kemudian lagi apa lagi Allah kata? Tentang waktu malam. Waktu yang rehat. Kalau kita nak sebut pasal waktu apa orang kata, kalau kita nak cerita pasal waktu rehat ni, doktor lagi tahulah kan. Ada orang dia tidur, dia macam kelawar. Dia tukar waktu tidur dia. Sedangkan Allah kata waktu malam ni waja'na laila subata. Subat ni apa? Asal perkataan sabat.
Sabat ni hari Sabtu kita guna perkataan sabat. Sabat maksudnya benda yang tak bergerak. Bermakna rehat. Sabtu bermakna hari rehat. Itu sebab orang Yahudi hari Sabtu tak boleh kerja sebab hari tu adalah hari rehat. Kita pun Sabtu rehat. Kan? Sabt maksudnya Allah kata kami jadikan malam sebagai subat. Kalau malam dia kerja, malam dia tak tidur, kemudian dia tidur waktu bila? Siang. Ada beza tak tidur siang dan tidur malam? Sangat berbeza. Menaikkan blood pressure kalau tak tidur waktu malam ni. Kalau tidur malam terganggu, besok tengoklah, cuba cek kat darah, memang melonjak. Hormon yang baik dihasilkan pada waktu malam. Saya baca dalam satu jurnal tu, apa dia panggil tu, melatonin ni. Hormon di antara hormon yang baik yang dirembeskan pada waktu malam lah, melatonin. Melatonin ni saya tengok dia punya hormon yang dia berlaku kalau orang tu waktu tidur je. Kalau kau tidur siang, hormon tu tak dirembeskan pun. So benda ni, hormon melatonin tu antara kebaikan dia adalah memberikan kerehatan pada badan. Sebab orang tidur yang cukup, hari dia akan, sebab Allah jadikan malam tu memang. Tapi orang ini terbalik. Saya dulu masa Tok Guru saya Syekh Said Al-Kamali datang ke Malaysia, saya bawa dia datang dari Morocco. Malam tu saya tak tidur tau. Malam tu saya bawa dia tidur kat hotel, saya tidur dengan rumah senior saya. Malam tu saya berbual dengan senior saya, tak tidur. Dia tahu sebab apa? Dia dengar kawan saya bercerita, kita malam tadi tak tidur. Lepas tu Syekh tanya, Daud, aku dengar malam tadi kau tak tidur kan? Saya cakap, Syekh, tak tidur. Dalam hati saya, mana Syekh tahu ni? Padahal Syekh dengar daripada kawan saya cakap lah, kau malam tadi kau tak tidur. Jangan tak tidur malam, tak sunnah, dia kata. Kata Syekh kata tak sunnah. Tak sunnah. Sebab apa? Dia kata jangan tak tidur malam. Sebab Allah jadikan waktu malam ni untuk kau tidur, bukan untuk kau berbual. Bahkan Nabi melarang daripada berbual-bual lepas isyak. Ada hadis larangan. Tapi zaman ulama dulu, dia orang buat kerja waktu malam. Satu syair yang selalu saya baca lah kalau saya ceramah. Ada satu syair yang saya dapat daripada guru saya. A'abita sahrana duja wa tabitahu nauman fa anta bina lihaqi. A'abita sahrana duja, dia kata. Apakah kalian budak-budak yang orang kata budak-budak baru nak up lah, budak-budak baru yang waktu malam kau tidur, engkau nak sama dengan kami para ulama, dia kata. Kerana kami para ulama malam tak tidur. Engkau budak-budak yang baru nak up, baru nak kenal dunia ilmu, nak fatwa lah, nak buat muqaranah lah, nak buat apa lah kan, macam seolah-olah dia mufti lah semua kan. Waktu malam tu kau tidur, kau tak baca kitab, kau nak samakan kami dengan para ulama tak tidur pada waktu malam. Tapi amalan para ulama lain. Diorang kebanyakan waktu malam lah diorang karang kitab. Yang antaranya Al-Imam Nawawi dalam kitab, dalam Tabaqat. Kalau kita baca kitab-kitab Tabaqat ada sebut, ya, para ulama kita dalam kitab Tabaqat sebut, diorang waktu malam memang diorang karang kitab waktu malam lah. Dan juga Allah sebut dalam surah Muzammil, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyiatul lail, engkau beribadat pada waktu malam, asyaddu wat'a, lebih sangat tenang, wa aqwamu qila, lebih masuk ke dalam hati. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah, ke Madinah, Nabi telah berwasiat yang sebut apa? Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang lain. Dia sampai, dia sebut benda tu dulu. Beri salam, berilah makan. Wa salati fil jawfil laili wan nasu niyam, dan hendaklah kau solat malam ketika manusia yang sedang tidur. Waktu yang paling berkat adalah waktu yang berlakunya apa? Marah khalatun nas, waktu orang-orang selain semua sedang lalai. Itulah waktu yang berkat. Waktu yang orang sedang lalai adalah waktu yang berkat. Waktu bila waktu orang sedang lalai? 2-3 pagi. Siapa nak bangun 2-3 pagi? Melainkan orang yang percaya tentang tatajafa junubukum maril madali yad'una rabbakum khaufan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubukum, mereka bangun dari tempat tidur mereka.
Tapi dia takkan nak tidur kan dia. Kalau macam nak beribadat malam tu kan tidur dulu baru bangun. Ya betul. So adik-adik saya tu 3 pagi tu daripada pukul 12 tu dia baru bangun nak start the day. 2-3 pagi tu masih apa tu beraktivitas tak tahu apa aktiviti dia orang. Baru dia orang tidur pagi-pagi pukul 12. So ini baru mak tahu. Mak dah lama tahu dah. Dan tu macam mana? Okey. Dia tak beribadat. Ya. Oh, okey. Okey. Benda tu Subuh baru tidur. benda tu memang salah lah. Satunya, kita kalau budak tak jalan, budak ni nak sebut dia tak jalan dari sudut agama, sebut dari sudut kesihatan pun benda tu menyokongnya sebenarnya. Sebut dari sudut kesihatan. Kalau sebut dari sudut kesihatan pun tak jalan juga, sebut dari sudut agama pun sebut juga dari sudut. Sebenarnya tak tidur malam ni salah dari sudut kesihatan, sains, dan salah dari sudut agama. Kedua-duanya salah. Tak ada yang menyokong tidur berjaga malam ni betul. Tidak, saya tak faham. Sebenarnya kalau nak beribadat lepas pukul 2, tapi kita kena tidur dulu. Ya, tidur dulu. Sampai Kalau kita tengok dia panggil sebagai qailulah tu lah. Qailulah tu sabit dalam hadis. Memang Nabi disebut yarqud. Ar-raqad ni maksud tidur sebentar. Tidur sebentar, ar-raqad. Kalau naum ni tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Kalau raqad ni lah tidur sebentar. Memang Nabi yarqud dalam hadis. Nabi tidur sebentar, qailulah dipanggil. Qailulah tu lah tidur sekejap untuk memberi kecergasan daripada waktu malam. Itu betul lah. Tapi boleh tak tidur malam? Boleh tak tidur malam, tapi buat benda yang berfaedah. Tapi dari sudut kesihatan memang tak ada yang menyokong. Kesihatan pun tak menyokong, agama pun tak menyokong. Kerana dalam Quran sebut waja'alna laila subata. Waja'alna nauma subata, yang menjadikan waktu tidur itu sebagai subat, kerehatan. Waja'alna laila libasa, yang menjadikan waktu malam itu sebagai pakaian yang menutupi kalian. Allah samakan waktu malam itu sebagai waktu pakaian. Selimut, bagaikan selimut. Sebab dalam Quran kata selimut, yughshil lail, selimut malam. Kita bahasa Melayu pun pakai kan, malam tu diumpamakan seperti selimut. Quran pun guna kaedah, menggunakan bahasa tu yughshil laila wan nahar. Yughshil laila, diselimutkan malam. Okey. Dan juga apa, waktu malam ni waktu ibadat yang afdal. Bahkan dalam ni Allah sebut allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Di antara waktu afdal untuk bersedekah waktu malam. Malam dan siang, tapi waktu siang, waktu malam pun di antara waktu yang berkat untuk nak bersedekah. Kemudian Isra dan Mi'raj pun berlaku pada waktu malam. So Allah mention pasal malam. Sebenarnya malam dan siang dia dua benda tak boleh dipisahkan. Malam dan siang. So selepas tu kita tengok apa? Wasyamsa tajri li mustaqarrin laha. Selepas dia cerita pasal benda yang berada di bumi, dia bercerita pasal benda yang berada di langit. Benda yang berada di langit apa? Malam dan siang. Kemudian apa lagi? Nombor 1. Nombor 2, matahari dan bulan. Nombor 3 belum lagi. Ini satu yang besar, ini nombor 2. Bumi, langit, nombor 3 nanti kita akan tengok pasal kapal. Okey. Wal qamara wa syamsa tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Kemudian kamu jadikan matahari. Kemudian dan juga bulan. Matahari dia kata li mustaqarrin laha. Mustaqar ni apa? Orbit dia. Ayat-ayat ni semua padan ke dengan Nabi yang hanya hidup di padang pasir? Dia nak cerita pasal alam cakrawala ni. Dia dapat tahu mana ni? Yang kita dah 1400 tahun
Sains pun sebut benda yang sama seperti Quran sebut. Dia, kehidupan Arab ni, diorang cuma tahu apa? Unta, padang pasir, kurma, apa lagi? Pasal dia nak pergi cari barang makan. Dah tu ya. Kau ingat dia kisah ke pasal Utarid, Zuhra, bumi apa benda yang berada di alam cakrawala tu dia tahu ke? Tak pernah dalam mana-mana dalam mana-mana kajian mengenai bulan dan bintang dan segala alam cakrawala berlaku lewat pada waktu civilization of Andalus tu. Andalus civilization tu, time tu lah berlakunya kajian yang hebat-hebat tentang alam cakrawala ni. Time tu baru berlaku kajian yang hebat-hebat. Zaman tu wahyu baru turun. Tak ada orang seorang pun, orang Rom pun tak bercerita padahal diorang dekat dengan civilization apa? Rom, Byzantine Timur. Kan diorang dekat dengan sebab Rom ada dua bahagian, dua kerajaan. Kita jangan ingat Rom yang berada di Athens saja, di Greek. Jadi satu lagi kerajaan Rom Byzantine Timur. Rom Byzantine Timur lebih dekat dengan bangsa Arab. So diorang banyak tiru yang tu. Orang Rom pun tak bercerita pasal alam cakrawala lah. Tiba-tiba Muhammad yang berada di padang pasir, ceruk padang pasir, air pun tak ada kat situ. Selalunya civilization kalau kita tengok apa, China punya civilization, Mesir punya, semua dekat sungai. Yang ini civilization tak berlaku dekat sungai tu. Tapi dia ada air Zam-Zam je lah. Tapi dia tak berlaku, dia tidak ada sungai pun, sebatang sungai pun tak ada. Dia nak cerita pasal alam cakrawala ke? Dari mana dia dapat? Bermakna benda ni tak dicipta oleh Muhammad. Dia pun tak tahu nak cerita pasal apa ada orbit. Orbit baru kita sebut orbit, mustaqar tu lah orbit. Dia dah cerita pasal ada lingkaran yang duduknya dia duduk di atas satu lingkaran. Zalika taqdir azizul alim. Itu adalah takdiran ataupun orang kata apa? Kuasa daripada yang maha perkasa. Maha perkasa apa? Istighna' anil ghair. Bermakna tak memerlukan pertolongan sesiapa. Al-Aziz dan juga Al-Alim, iaitu pengetahuan Allah tanpa melalui adanya al-bidayah. Tidak, pengetahuan Allah yang tanpa ada permulaan. Maksudnya tak dimulai dengan belajar, bukan. Kemudian dia sebut wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan juga bulan yang kami takdirkan, kami tentukan dia adanya manazil, iaitu moon phase, fasa-fasa bulan. Tu yang ada new moon, adanya quarter moon, adanya full moon, kan? Semua tu itulah fasa-fasa bulan. Kalau budak ajar 5 belajar sains, dia ada belajar pasal 28 fasa-fasa bulan. Dia akan belajar ada 28 fasa tu. So orang tahulah. So di padang pasir dia bercerita pasal orbit dan juga cerita pasal moon phase, fasa bulan. Kemudian dia kata apa? Fasa tu berputar. Kan kita sendiri tahu bulan ni apa tujuannya? Yang di mana dia ni tidak adanya cahaya tersendiri, dia cuma memantulkan cahaya matahari, kan? Kemudian dia apa? Qaddarnahu manazil, dia ni berada di atas orbit dia tu, dia punya fasa dia tu akan kembali seperti urjun. Tuan-tuan tahu urjun apa? Urjun ni pelepah tamar tu. Pernah tengok tak kalau pelepah tamar tu, dia kalau dah tua apa pun tumbuhan pun, kalau dah tua dia mengekut. Kalau dia masih muda, dia lurus. Tapi bila dia dah tua dia mengekut. Mengerekut macam ni. Dia mengerekut macam ni. Meleding. Orang Melayu panggil meleding macam ni. Urjunil qadim, seperti pelepah tamar yang telah tua. Kalau bulan sabit tak nampak ke macam tu? Allah gunakan perumpamaan bulan sabit tu dengan pelepah tamar yang tua. Sebab Arab memang nampak pelepah tamar tua. Kalau Arab kita ada time tu, samalah. Ni betul kita kena ikut Muhammad lah. Sebab benda yang Muhammad sebut ni sama macam kita. Kita duduk kebun kurma di atas air, kita sendiri nampak pelepah kurma macam ni, sama macam. Mana ada orang pernah cerita dengan kita sebelum ni? Tak ada. Tak ada pernah orang cerita kita pasal alam cakrawala ni, tak ada orang cerita. Kalau dia nak dakwa Nabi yang cipta ayat Quran ni, dia yang tulis.
Mustahil dia boleh tulis benda macam ni. So memang betul-betul Quran datang daripada Allah. So kalau kita nak kata Allah kata, memang betul Allah kata. Urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar. Diorang tu bergerak di atas paksi masing-masing, di atas orbit masing-masing, sampaikan aturannya matahari tidak akan boleh mendahului bulan dan bulan tidak akan boleh mendahului malam tidak akan boleh mendahului siang dan siang tidak akan mendahului malam. Semua saling tidak mendahului. Semuanya mengikut turutan alam. Wa kullun dalam sebut tengok ayat tu. Ayat nombor 40. Dia sebut wa kullun, betul tak? Ada tanwin tak? Wa kullun tu, tengok ni. Kullun ada tanwin kan? Tanwin tu bukan saya saja tanwin. Dia panggil sebagai tanwin iwad. Kita panggil sebagai tanwin iwad ataupun kita panggil tanwin dalam bahasa Melayu dia tanwin kesimpulan. Tanwin tu merujuk kepada apa? Wa kullun, dan kesemua itu. Kesemua itu yang mana? Tu matahari, bulan, semua, bumi. Semua yang disebut tu bumi, matahari dan bulan. Dia tanwin tu dia maksud kesemua itu yang telah disebutkan sebentar tadi. Itu maksud dia. Kalau kita baca terjemahan dia sebut ke? Disebut apa? Kesemua itu. Yang masing-masing. Setiap sesuatunya masing-masing. Kadang-kadang kita tak tahu masing-masing tu apa tak. Jadi sebenarnya tanwin itu bermaksud dan kesemua yang telah disebutkan sebentar tadi. Bulannya, bintangnya fi falakin yasbahun, di atas orbit yasbahun. Nonton dia apa yasbahun kat situ? Saya nak tahu terjemahan dia apa. Yasbahun. Okey, beredar. Beredar itulah. Okey. Kalau asal perkataan yasbahun ni apa? Yasbah, berenang. Bermakna apa? Diorang terapung-rapung. Berenang terapung-rapung. Bacalah jurnal ataupun bacalah laporan NASA. NASA apa yang tengoklah. Dia ada buat laporan NASA, dia bagi pada budak-budak sekolah pun ada tulis tentang ni keadaan mereka di atas orbit macam mana. Terapung-rapung. Bukan yang macam gasing. Terapung-rapung. Masing-masing terapung-rapung di alam cakrawala. Terapung-rapung di atas orbit masing-masing. Takkanlah Nabi Muhammad nak cerita pasal benda ni terapung ke tak terapung. Diorang pun tak tahu benda tu terapung ke tak terapung. Diorang pun tak tahu. Diorang pun tak tahu adanya orbit. Orbit dia ketahui selepas bila. Kalau tak ada orang kaji, ada orang tahu ke pasal orbit? Perkataan orbit pun tak timbul. Tapi benda ni tak payah kaji. Quran dah sebut. Quran sebut pasal orbit. Cuma orbit dia sebut perkataan apa? Falak. Dia sebut pasal falak, orbit. Falak ni apa falak? Falak ni adalah benda yang bermaksud lingkaran. So Quran gunakan benda yang sama. Orbit macam lingkaran. So betul lah orbit. Ataupun dia panggil apa? Dia panggil ni ellipse. Ellipse. Bukan eclipse. Eclipse bulannya ni eclipse. Ellipse. E-L-I-P-S. Ellipse. Atau S-E kot. E-L-I-P-S-E. Ellipse. Ellipse. So dia panggil orbit ataupun ellipse. So itu satu benda yang boleh tadabbur daripada ayat ni apa? Pasal apa? Matahari tidak boleh mendahului bulan, siang tidak boleh mendahului malam tidak boleh mendahului siang. Bermakna masing-masing di atas. So ada, kita boleh tadabbur ayat ni berkenaan dengan benda ni dalam bab persaingan dalam kehidupan. Seperti yang saya dah sebut dari sebelum ni, Allah nak daripada kita apa? Belajar daripada alam ni. Alam ni adalah guru kita sangat besar. Daripada binatang kita belajar tentang akhlak. Daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan kita belajar tentang amalan-amalan baik. Daripada kejadian alam ni. Antara benda baik kita boleh belajar daripada kejadian alam yang ini tentang persaingan. Seandainya nampak, bila dia rasa yang tu layak ke depan, dia biarkan yang tu layak ke depan. Kita jangan
Cuba-cuba kalau kita bukan orang yang layak, kita jangan cuba-cuba ke depan. Saya nak bawa kes ni dalam satu sirah tentang sikit 10, 11, 15. Kita bisa. Ha? Sikit je. Biar kita habis ayat 40 ni kalau boleh saya nak. Sebab tadi kita dah buat sibuk talqin lama sangat, kita kena, dia dah ganggu kita punya ayat tu. So saya nak kena catch up balik. So contoh dalam peperangan apa? Saya nak bawa kisah ni dalam peperangan Zatul Salasil. Ada satu perang Nabi, Zatul Salasil. Yang mana Zatul Salasil ni lah nama tempat. Salasil ni lah rantai. Rantai. Nama tempat lah Zatul Salasil. Nabi SAW telah mengarahkan Amr bin Al-As sebagai ketua mengetuai perang Zatul Salasil. Tapi dia tak panggil sebagai ghazwah, dia ada dua. Dalam sirah dia panggil dua. Satu ghazwah. Ghazwah ni perang yang Nabi ada sekali. Satu lagi dia panggil sariyah. Sariyah ni Nabi tak ada. Nabi tak sertai benda ni. Sariyah ni dipanggil sebagai mata-mata. Dia recline dulu sebelum perang besar berlaku. Dia panggil apa? Spy lah. Dia recline tu. Sebenarnya sariyah. So sariyah ni diketuai oleh 300 orang sahabat pergi. Diketuai oleh Amr bin Al-As. Dalam hadis Musnad Ahmad disebut, dia datang berjumpa dengan Nabi. Dan Nabi kata, masa Nabi sedang berwuduk, lepas Nabi habis wuduk, Nabi nak solat, Nabi kata, Amru, aku nak bagi kau satu tugasan ni. Lepas habis solat ni kau datang jumpa aku nak bagi kau satu tugasan. Lepas habis tu, dia datang, Amru datang kepada Nabi SAW dan dia kata kepada Amru, aku nak kau ketuai sariyah Zatul Salasil. Amru terkejut, dia baru 5 bulan masuk Islam, dah kena ketuai perang. Terperanjat dia. Dan dia kata, aku nak supaya kau dapat ghanimah, kau dapat harta rampasan perang kali ini. Tapi dia kata, wallahi ya Rasulullah, ma aslamtu li baghil mal. Wahai Rasulullah, aku datang ni, aku masuk Islam ni bukan untuk aku dapatkan harta. Tapi aku datang li kainunati ma'ak. Aku masuk Islam semata-mata kainunah. Aku nak sentiasa bersama dengan kau je. Dia kata macam tu. Amr kata, aku nak sentiasa bersama dengan kau. Nak jadi orang baik, aku nak sentiasa duduk dengan kau. Aku tak nak pun harta ni. 5 bulan masuk Islam dah kena kotai perang. Lepas tu Nabi kata apa? Al-malu salih li rajulin salih. Tak apa, harta yang baik untuk lelaki yang soleh. Dia kata sebab dia tahu Amr ni bukan jenis orang yang gila harta sangat pun. Tapi kalau dia kotai perang ni, paling kurang dia dapatlah income ni. Sebab di antara income sahabat dulu adalah melalui peperangan. Income Nabi pun melalui peperangan. So boleh dapatlah income. Amr bin Al-As pergi kotai perang, 300 orang dia bawa. Masa dia pergi sana, sekali dia orang tengok dekat kemah tu. Sebab kat kemah tu, dia ni Nabi pilih Amru sebab jalan nak melalui Zatul Salasil tu, dia akan melalui kampung mak dia. Mak dia orang Bali. Dia panggil bukan Bali Indon. Bali satu nama tempat sebenarnya Bali, dan juga satu tempat nama Bulkin. Dia ni mak dia orang Bali. Dia sendiri pun memang kampung dekat Bali. Jadi Nabi kata paling kurang orang Bali ni dah lama baik dengan Amru. Jadi biar Amru ketuai perang ni. Mungkin dia dapat ambil hati-hati orang Bali untuk ikut-ikut dia pergi sekali perang. Pergi perang Zatul Salasil. Sekali bila dia orang pergi sana, dia tengok sebelum nak masuk Madinah tu, orang Bani Quda'ah ni, orang Bani Quda'ah ni dia antara kabilah Yahudi. Dia orang Yahudi telah berpakat dengan orang bangsa Arab untuk nak masuk perang dengan Nabi. Untuk berlaku perpakatan. Sekali bila orang tengok, Amr tengok, oi ramai. Dia hantar utusan suruh hantar bantuan perang. Tentera bantuan. Dia hantar. Dan bila utusan sampai, Nabi telah mengarahkan siapa? Abdullah Al-Jarrah. Abdullah bin Al-Jarrah. Dia ni kena ketuai 200 orang sebagai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni kena ketuai 200 orang pula sebagai tentera bantuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi dia ni pergi 200 orang sampai kat sana. Waktu solat, time perang, siapa yang Nabi jadikan ketua, dia yang patut naik jadi imam. Tapi waktu tu Abu Ubaidah Al-Jarrah telah naik jadi imam. Semua orang dah tak setuju, tak nak sembahyang ni. Sebab dia orang kata, Nabi sendiri kata, orang-orang Amru kata, oi, Nabi sendiri kata Amru yang ketua benda ni. Ketua ni lah Amru. Abu Ubaidah Al-Jarrah datang tiba-tiba jadi imam. Dia kata, kau bukan Nabi suruh. Dan dalam tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah ada siapa? Umar Al-Khattab.
Umar Al-Khattab ada, Osman pun ada. 2 orang besar ni. Umar kata apa? Tak. Amru ketua bagi kaum dia, orang Bani. Korang semua orang Bani. Amru kira ketua Bani lah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketua kita orang. Nabi panggil dia untuk jadi ketua ini. Amru untuk orang Bani lah. Dah masing-masing bergaduh ni. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia satu orang yang hati dia sangat lembut. Ini tak cerita pasal kalau ada orang lebih layak, kita ke depan dengan dia. Jangan jadi orang yang zalim. Kau nak jawab semua jawatan, walaupun kau rasa kau tak layak, kau layak ke tak layak, kau nak jawab jawatan tu. Itu pelajaran dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni disebut apa? Nabi pernah pesan kepada aku. Tu sahabat. Dia punya bergaduh, dia teringat pesan Nabi. Dia sebut apa? Nabi ni dah pesan kat aku. Kau kalau berkawan, cubalah. Kalau kau berkawan, Nabi kata kat dia, pesan kat dia. Kalau kau berkawan, cuba jangan selisih faham dengan dia. Kalau boleh jangan selisih faham, jangan selisih faham dengan dia. Kalau rasa benda tu boleh berlaku secara rundingan, kau berundinglah dengan dia. Nabi pesan yang tu kat aku. So kata tak apalah. Engkau. Tapi sebahagian saya baca ulama sirah kata, sebenarnya memang Amr bin As yang layak. Memang daripada awal lagi, memang Nabi appointed dia sebagai ketua Zatul Salasil. Bukan orang lain. Dia ni hanya sebagai tentera bantuan sahaja. Jadi memang Amr bin Al-As yang sepatutnya. Jadi dia kata, tapi Umar kata dia ketua. Yang sebut bukan orang lain, Umar sebut, Osman pun sebut. Kata Abu Ubaidah Jarrah lah. Sebab Nabi. Sebab apa berlaku macam tu? Sebab dia tahu Abu Ubaidah jadi ketua, time dia tak tahu yang Nabi on point Amr bin Al-As jadi. Dia tak tahu benda tu. Amru je yang tahu benda tu. Amru datang masa Nabi tengah nak solat ambil wuduk. Nabi sendiri sebut dia ketuai perang. Abu Ubaidah bukan, dia kata bantuan ni. Jadi dia kata kau. Sebab Nabi kata kalau kau berkawan, kawan jangan sampai selisih faham. So Amru jadi imam. Jadi imam. Tapi sebenarnya perang tu jadi. Sebab apa? Bila dia orang dapat tahu ada tentera bantuan, orang Yahudi tahu, dia orang semua balik. So satu Salasil tak berlaku perang pun lah. Ada orang balik, bukan perang lah, Sariyah kita panggil. So nak sebut di sini, apa kita boleh belajar daripada sirah ni? Ia tentang Nabi SAW ni sangat particular dalam bab ni. Antara benda yang dilarang adalah Nabi sebut la tuwalliyanna amwalal yatim. Janganlah engkau cuba-cuba mentadbir harta anak yatim. Ataupun la tuwalliyanna bainas nain. Nabi sebut janganlah engkau cuba-cuba nak mentadbir. 2 orang nak mentadbir pun jangan cuba-cuba. Ada 2 orang yang mentadbir. Contoh kita musafir. Musafir sunnahnya 3 orang. Betul tak? Tak boleh kurang daripada 3. Tak sunnah kalau kita bermusafir berseorangan. Walaupun kalau lelaki. Kalau perempuan tak boleh musafir tanpa mahram. Itu jelaslah. Tapi kalau lelaki tak ada mahram pun boleh. Tapi tak sunnah untuk dia bermusafir berseorangan. Sebab banyak musafir ni banyak benda boleh berlaku. Kan? Kalau dia seorang putus duit, tak ada member. Kan? Paling kurang kalau orang tu pun putus duit juga, dia ada member lain ke kan? Kita tak ada. So sunnahnya lah 3 orang. Buat saya seorang. Buat saya seorang. So lepas ni kan apa kalau boleh dapat kawan, lebih baik cik kawan. Sebab nak menjaga dari sudut keamanan dalam musafir. Dan di antara sunnah ketika musafir adalah melantik seorang ketua. Walaupun dia bertiga melantik seorang ketua. Itu sebab Nabi kata jangan cuba-cuba jadi ketua kalau kau tak mampu. Walaupun kau mentadbir 2 orang. La tuwalliyanna bainas nain. Jangan kau cuba seandainya contoh kita tengok dalam komuniti kita lah. AJK masjid. Benda ni cukup bergaduh betul. Bergaduh sampai putus darah. Bergaduh. So ikut kalau kita rasa kita ni bukan orang yang layak, kan, kita belajar daripada matahari dan bulan. Matahari dia dulukan bulan. Malam dia dulukan siang. Kau gerak dulu sebab Allah dah atur kau. Kau gerak, Allah dah atur kau. Macam tadi, Nabi dah pilih kau. So Allah dah atur kau kena. So bila tapi kalau semua orang berfikiran
Aku tak layak. Tak ada orang nak memimpin, tak boleh juga. So seandainya kita ada orang yang lebih layak, kita nampak dekat situ, ada orang yang lebih layak, kita sendiri nampak ada orang yang lebih layak, kita jangan cuba-cuba ke depan. Belajar daripada matahari dan bulan. Jangan ke depan. Nabi melarang benda ni. Nabi sendiri sebut kepada kepada sahabat kan. Nabi sebut fa innahu khizyun wa nadamah yaumil qiyamah. Sesungguhnya dia adalah kehinaan di dunia dan penyesalan di hari akhirat. Khizyun wa nadamah yaumil qiyamah. Kehinaan di dunia sebab apa? Seandainya berlaku satu perkara, orang akan cakap kau seleweng duit. Orang akan point kau seleweng duit. Itu kehinaan dalam dunia. Di hari akhirat kalau betul dia seleweng duit, dia menjawab besok dekat akhirat. Ataupun dia menjawab satu jawatan tapi dia tak takbir urus. Atas nama jawatan ni, dia pun tak ambil kisah, dia pun tak ambil tahu. Nabi sebut apa dalam hadis? Iza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Kalau diberikan sesuatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari sa'ah. Sa'ah apa? Bukan hari kiamat. Bukan hari kiamat. Hadis tu tak boleh diterjemahkan sebagai hari kiamat. Walaupun dia gunakan perkataan hari kiamat. Tapi dia kena apa? Tunggulah kehancurannya. Memang hancurlah organisasi itu kalau orang yang tak layak. Contoh, saya sampai sekarang saya tak berani jadi bendahari. Saya tak pandai buat ledger tu semua. Saya lemah matematik. Janganlah suruh saya jadi bendahari. Kalau dia suruh saya buat ledger tu memang hancur, tak pandai buat. Aku tak apa, dia pandai math, saya tak pandai matematik. Saya tak dulu adalah ambil apa prinsip account tu kan. Itu pun yang basic-basic tahu lah, itu pun tak lulus. Saya dulu pelajar ni, saya sekolah dulu, saya pemulihan. Saya pelajar pemulihan. Saya bukan pelajar cerdas. Saya pemulihan dulu. Saya bukan budak pandai. Saya orang lain baca sikit dah dapat, saya kena baca berkali-kali saya baru dapat. Saya tak dikurniakan oleh Allah kepandaian, tak. Mungkin Allah bagi saya kepandaian benda lain, saya tak tahulah. Tapi kalau dekat kelas saya memang tak perform, saya memang tak pandai. So kalau waktu sekarang ni orang suruh jadi bendahari, kata saya cakap awal ni, jangan suruh cakap aku bendahari. Nabi larang benda macam ni. Aku tak pandai buat ledger, mat lemah mana suruh jadi bendahari. Orang taklah. Tapi benda yang tak kait dengan duit, tak apa, saya boleh. Kalau benda tu berkait dengan dakwah ke apa, tak apa. Saya nak ke depan, kalau tak ada orang, saya akan ke depan. Ada ustaz lain, saya suruh ustaz lain. Macam itulah. So, adab macam itu. Bila kita dalam satu organisasi, kalau rasa tak boleh ni, jangan ke depan. Seandainya ada orang lain yang lebih layak, kita nampak pun ada orang lain yang lebih layak. Kalau tak ada orang semua, contoh Abdul Rahman bin Auf dalam satu riwayat. Riwayat ni adalah kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Saya baca dalam tu. Dia kata apa? Antara benda yang sahabat lain perasan dengan Abdul Rahman bin Auf ni, dia selalu bangun time ada mesyuarat. Dia tak nak duduk dalam mesyuarat. Sampai ke sahabat kata, banyak kali dia kata dengan Abdul Rahman bin Auf, kalau kita ada mesyuarat, dia akan bangun tinggalkan majlis. Sebab dia takut dia akan dipilih dan dia tak berani menjawab apa-apa jawatan. Tapi seandainya orang yang berkelayakan tak isi, akan diisi oleh orang yang rasa dia macam layak. Akhirnya benda tu akan hancur. Kalau kita rasa dalam orang tu kita pandang sekeliling, rasa akulah orang yang paling kena dengan option ni. So kita kata nak appoint di sini, ya boleh. Saya cadangkan diri saya lah, sebab saya tengok pun orang lain tak ada pengalaman bidang ni, saya je ada pengalaman bidang ni. Saya nak menjawab jawatan ni ya. Untuk nak bagi tak hancurnya satu organisasi. Seandainya kita pula, kita orang yang layak, kita hindari benda tu, pun salah juga. Akan diisi oleh orang yang dirasa konon-konon dia layak. Tapi dululah cerita dia. Kampung saya dulu jadi AJK, jadi pengurusi masjid. Selalunya pengurusi masjid ni bekas tentera. Dia punya major general. Orang tu dah pencen. Orang kata, kita kena cari orang yang ada sifat pemimpin lah. Sekali pilih dia layan orang tu macam tentera, habis. Dia ingat dia sama dekat camp tentera dulu kan. Okay, so itu yang kita habis ayat 40. Apa yang kita boleh tadabbur pada ayat ni? Benda yang kita boleh amalkan selepas habis ni. Doktor saya letak dulu sama. Dah habis. Antara benda yang kita boleh amalkan, kita balik ni.
tadabbur menuntut amal. Pertama, berterima kasih dengan pemberian orang. Itu sunnah. Tak dapat balas balik, berterima kasih. Tak dapat benda yang salah, kau duduk diam. Satu soalan. Kalau kita nak balas balik, ada timing tak? Kena bila-bila bila-bila. Kalau bila-bila pun tak apa, tapi a point lah. Kata, dulu kan kau dah bagi aku ni kan, ni aku akan balas baliklah barang kau. Kata, buat apa nak balas-balas? Selalu orang cakap macam tu lah kan. Apa nak balas-balas? Kalau tu, ini kita nak balas balik lah. Kata, boleh sebut. Macam mana? Bila dia bagi balik. Macam mana? Dia tulis. Siapa? Arwah mak saya. Sunnah tu. Dia tak pandang bila dia suruh anak dia tulis. Bagus. Satu benda yang baik. So itu sunnah yang perlu kita buat. Dan jangan buat benda bid'ah. Tak cakap apa-apa. Bid'ah betul. Diam, tak ada rasa nak orang kata apa, berbahasa basi. Kan? Benda ni orang tua-tua saya tak risaulah. Pasal budak-budak muda ni. Budak-budak muda ni, ni kakak ada budak muda. So kena ingat, ni budak muda seorang lagi. Kena ingat, lepas ni duduk dalam berkawan, kawan bagi apa-apa, sunnahnya merasa engkau Allah panjang umur kau. Paling korang bercakap, bersuara. Orang tua biasa, orang tua kita tak risaulah. Orang tua memang ada bahasa basi dia. Budak muda zaman sekarang kalau tak ajar dia tak tahu benda ni. Dia tak kerti nak buat. Dia tak pandai nak berbahasa basi dengan orang. Kalau tak kan, dia senyap, dia tak buat apa. Kadang kita kena ajar cakap. Anak kalau dapat orang bagi satu, cakap apa? Terima kasih. Kena ingatkan dia. Orang selalu saya sebut anak saya benda tu lah. Kena ingat, orang bagi apa-apa, sebut terima kasih. Sebut cakap. Yang kedua apa dia? Yang kita boleh amalkan adalah Allah, ayat ni, ayat daripada awal tadi tu. Wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. 3 kali wa ayatul lahum. Supaya jangan jadi seperti mereka. Fikirkan benda ni untuk jangan jadi seperti mereka. Semua ni mereka siapa? Orang yang bunuh pendukung Rasul tu. Orang kafir, siapa yang bunuh Rasul? Siapa yang bunuh pendukung Rasul? So buat benda ni, memikirkan tentang bumi dan tanah yang memberikan tanaman, yang berikan kau makanan malam dan siang. Kau belajar daripada kejadian malam dan siang. Dia suruh kita memikirkan supaya engkau, bila kau fikirkan, kau ada rasa bersyukur, engkau rasa bertuhan. Tak adalah orang bagi tazkirah, engkau pelekehkan dia, engkau cakap benda-benda yang engkau balas dengan benda yang tak sepatutnya, kan? Kita selalu itu orang kuliah, kita pergi kuliah, pergi kelas. Selalu saya dengar kalau orang dia kalau kita cerita pasal ada benda kita tak setuju ke apa, kita jangan cerita dengan orang tu depan-depan. Tok guru saya dulu, dia cukup marah dengan bab ni. Dia suruh kita jaga adab dengan guru, jaga adab dengan guru. Tok guru saya sebut benda ni. Kalau kau tak setuju satu benda, kau jangan cakap tak setuju dengan tok guru ni depan-depan dia. Kalau kita baca kitab Muntalaqat Talibul Ilm oleh Syekh Hussein Yaqub, dia sebut benda ni. Kalau tak setuju dengan guru, biar lepas orang lain dah balik, berdua dengan dia cerita. Syekh, saya tak setujulah. Ustaz sebut tadi, jangan malukan, menjatuhkan air muka di depan orang lain. Jangan buat benda tu. Kita kalau tak setuju dengan dia, boleh tak setuju, bukan jaga kata guru mesti semua betul. Tak. Ada benda kita boleh tak setuju dengan dia, ada benda kita boleh betulkan dia. Tetapi nak betulkan dia, jangan. Ustaz, saya rasa Ustaz cakap menggarut lah. Saya rasa Ustaz ni cakap tak apa benda daripada mana Ustaz sebut. Jangan. Biar ilmu patut menjadikan kita orang yang beradab. Kau pergi kelas tapi ada orang kau ajar, apa guna kau datang majlis ilmu? Ilmu menjadikan kita orang yang beradab. Makin banyak ilmu kita belajar, makin tunduk, makin berisi, makin tunduk seperti resmi padi. Nampak orang dulu pun dah belajar daripada alam. Melalui pantun-pantun kita nampak orang dulu belajar melalui alam. Itu suruhan Quran, belajar melalui alam. Alam ni lah guru kita yang besar. So macam tadi disebut. So kita balik rumah, kita fikirkan tentang kejadian alam. Percayalah cakap saya tuan-tuan, daripada awal surah sampai akhir, kebanyakan bila Allah cerita pasal langit bumi semua tujuan untuk kita belajar. Betapa banyak ayat tentang siang malam, langit bumi, siang malam, langit bumi. Lagi-lagi amma yatasaalun punya juzuk amma last tu.
Semua pasal langit bumi, siang malam. Banyak kali disebut untuk apa? Untuk kita balik betapa besarnya pahala orang dia tidur dalam keadaan dia fikirkan pasal kejadian langit malam. Itulah pahala yang besar. Dia sendiri tahu benda itu pahala besar. Sebab dia sendiri baca Quran, dia tahu benda itu pahala besar. Suruhan Nabi dalam hadis, suruhan Allah dalam Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pada majlis.